team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Kemeriahan aksi pusingan 16 saingan Liga Jora-Jora ASE Elite ACLE musim 2025-26 jelas dirasai lebih awal apabila tiket perlawanan pertama membabitkan Johor Darul Takzim dan Sanfrecce Hiroshima habis terjual sepenuhnya. Perlawanan yang dijadual berlangsung pada 4 Mac 2026 di Stadium Sultan Ibrahim itu menerima sambutan luar biasa daripada penyokong setia Harimau Selatan, sekaligus mencetuskan rasa terharu dalam kalangan pengurusan kelab termasuk pemiliknya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ. Dalam suasana bulan Ramadan yang kebiasaannya menyaksikan sedikit penurunan kehadiran penonton atas faktor komitmen ibadah dan rutin harian, pencapaian sold out ini dianggap cukup signifikan. Ia bukan sahaja membuktikan kekuatan jenama JDT di peringkat domestik dan Asia, malah menyelarkan komitmen penyokong yang tetap hadir memberikan sokongan tanpa mengira waktu dan keadaan. Menurut kenyataan rasmi yang dimuat naik di platform media sosial kelab pada Rabu, semua tiket bagi aksi ACLE antara JDT dan Sanfrecce Hiroshima telah habis dijual secara dalam talian. Dalam kenyataan tersebut, pihak kelab merakamkan penghargaan kepada penyokong atas sokongan luar biasa yang ditunjukkan. Tiket untuk perlawanan Liga Jora-Jora AFC Elite antara Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim dan Sanfrecce Hiroshima pada 4 Mac 2026 sudah habis dijual secara dalam talian. Terima kasih kepada semua penyokong yang menunjukkan sokongan luar biasa untuk perlawanan ini. Luaskan kuasamu Johor, menurut kenyataan berkenaan. Fenomena tiket habis terjual pada bulan Ramadan memberikan makna tersendiri kepada TMJ dan seluruh warga kelab. Kebiasaannya perlawanan yang berlangsung dalam tempoh ini memerlukan perancangan rapi daripada penyokong, terutama dari segi masa berbuka puasa, perjalanan ke stadium serta komitmen keluarga. Namun begitu, penyokong JDT sekali lagi membuktikan kesetiaan mereka tidak berbelah bahagi. Seawal pengumuman pembukaan jualan tiket, sambutan yang diterima amat menggalakkan sehingga sistem jualan dalam talian menyaksikan lonjakan trafik yang tinggi. Dalam tempoh singkat, kesemua tiket berjaya dijual. Bagi TMJ, situasi ini mencerminkan kepercayaan penyokong terhadap projek dan visi jangka panjang kelab. Sejak mengambil alih pengurusan dan penjenamaan semula JDT lebih sedekat lalu, baginda konsisten menekankan profesionalisme, pembangunan infrastruktur, pelaburan dalam sains sukan serta pengurusan moden sebagai asas kejayaan. Kini hasilnya bukan sahaja dapat dilihat dari segi trofi domestik, malah turut diterjemahkan melalui sokongan padu di pentas Asia. Malam ini kita ada misi besar di pentas Asia. Pertembungan menentang Sanfrecce Hiroshima bukan sekadar aksi biasa. Ia merupakan perlawanan pusingan 16 terbaik ACLE yang menyaksikan JDT membawa misi besar untuk mencipta kelebihan selesa sebelum berkunjung ke Jepun bagi aksi timbal balik. Sanfrecce Hiroshima pula hadir sebagai antara kelab berpengalaman dalam kancah bola sepak Jepun dan Asia. Dengan reputasi tersendiri di liga domestik mereka, cabaran yang bakal dihadapi JDT bukanlah mudah. Justru kelebihan beraksi di laman sendiri di Stadium Sultan Ibrahim amat penting. Perlawanan kedua dijadual berlangsung pada 11 Mac pukul 6 petang di Edion Peace Wing Hiroshima. Justru keputusan positif di Iskandar Putri menjadi bekalan penting sebelum berdepan tekanan di bumi Jepun. Sejak dibuka secara rasmi, Stadium Sultan Ibrahim menjadi simbol kebangkitan JDT sebagai kuasa besar bola sepak Malaysia dan antara pencabar utama di Asia Tenggara. Stadium berkapasiti lebih 40,000 tempat duduk itu sering menjadi lautan merah biru setiap kali aksi penting berlangsung. Reka bentuk moden, kemudahan bertaraf antarabangsa dan pengalaman hari perlawanan yang profesional menjadikan ia antara stadium terbaik di rantau ini. Apabila tiket perlawanan penting seperti ini habis terjual, ia menambah lagi aura dan reputasi stadium berkenaan sebagai kubu kebal Harimau Selatan. Bagi pemain, kehadiran puluhan ribu penyokong memberikan suntikan moral luar biasa. Sorakan padu, koreografi kreatif dan disiplin penyokong JDT sering mendapat pujian termasuk daripada pasukan lawan yang beraksi di situ.
Kisah kejayaan tiket habis terjual ini tidak boleh dipisahkan daripada peranan besar TMJ dalam mentransformasikan JDT. Sejak era penstrukturan semula kelab, fokus utama adalah mewujudkan ekosistem profesional berangkumi akademi, fasiliti latihan, pemasaran dan pengurusan keuangan yang mantang. Pendekatan berasaskan perancangan strategik itu menjadikan JDT bukan sekadar kelab yang memburu kejayaan jangka pendek, tetapi organisasi sukan yang berorientasikan pertumbuhan jangka panjang. Kejayaan menembusi peringkat kalah mati ACLE musim ini membuktikan kemajuan tersebut bukan retorik semata-mata. Sokongan penyokong yang konsisten pula menjadi indikator bahawa pendekatan tersebut diterima baik oleh komuniti bola sepak Johor dan Malaysia secara keseluruhan. Apa yang paling menyentuh hati TMG ialah hakikat bahawa penyokong tetap membeli tiket walaupun berdepan cabaran jadual Ramadan. Ramai yang perlu merancang waktu berbuka puasa di stadium, manakala sebahagian lagi mungkin mengambil cuti lebih awal untuk mengelakkan kesesakan lalu terjam. Fenomena ini menunjukkan hubungan emosional yang kuat antara kelab dan penyokong. Bagi mereka, menyokong JDT bukan sekadar hiburan tetapi lambang identiti dan kebanggaan negeri. Tidak hairanlah kenyataan rasmi kelab disertakan dengan ungkapan penghargaan yang mendalam. Ia menggambarkan kesedaran pihak pengurusan bahawa kejayaan di atas padang tidak akan bermakna tanpa sokongan di luar padang. Dari sudut taktikal dan psikologi, stadium yang penuh memberi kelebihan signifikan kepada pasukan tuan rumah. Tekanan terhadap lawan meningkat manakala semangat juang pemain sendiri dipacu ke tahap maksimum. Jurulatih dan barisan pemain JDT pastinya menyedari tanggungjawab besar yang dipikul. Harapan puluhan ribu penyokong menuntut persembahan terbaik, disiplin tinggi dan keberanian dalam setiap detik permainan. Misi utama adalah meraih kemenangan dengan jaringan besar sebagai bekalan selesa sebelum berdepan tekanan di bumi Jepun. Sebagai wakil Jepun, Sanfrecce Hiroshima membawa gaya permainan tersusun dan disiplin taktikal tinggi. Liga Jepun terkenal dengan intensiti serta kualiti teknikal pemainnya. Oleh itu, JDT perlu memanfaatkan sepenuhnya laman sendiri. Rekod pasukan Jepun di kejohanan Asia menunjukkan mereka sukar ditewaskan, terutama apabila bermain di tempat sendiri. Justru, keputusan positif di Johor amat penting sebelum berkunjung ke Hiroshima. Aksi di Adiun Peace Wing Hiroshima dijadual berlangsung dalam suasana berbeza dengan faktor cuaca, padang dan sorakan penyokong tuan rumah menjadi cabaran tambahan buat JDT. Tiket habis terjual bagi aksi ACLE ini turut memberi isyarat positif kepada lanskap bola sepak Malaysia. Ia membuktikan bahawa minat terhadap pertandingan kelab di peringkat Asia semakin meningkat. Kejayaan JDT menarik puluhan ribu penyokong ke stadium menunjukkan potensi besar pasaran tempatan jika diurus secara profesional. Ia juga memberi inspirasi kepada kelab lain untuk memperkukuhkan struktur pengurusan dan meningkatkan kualiti pertandingan domestik. Dalam jangka panjang, konsistensi penyertaan dan prestasi baik di pentas Asia boleh mengangkat imej bola sepak negara serta membuka lebih banyak peluang komersial. Kesimpulannya, peristiwa tiket habis terjual bagi perlawanan JDT menentang Sanfrecce Hiroshima bukan sekadar statistik jualan. Ia adalah simbol kesetiaan, keyakinan dan kebanggaan. Dalam suasana Ramadan, penyokong tetap membanjiri platform jualan tiket, membuktikan cinta mereka kepada kelab tidak terikat oleh keadaan. Bagi TMJ, ia adalah detik yang mengharukan, satu pengiktirafan terhadap usaha bertahun-tahun membina kelab bertaraf elit. Bagi pemain pula, ia adalah amanah besar untuk memberikan yang terbaik demi negeri dan penyokong. Kini tumpuan terarah kepada aksi di Stadium Sultan Ibrahim pada 4 Mac 2026 dengan stadium penuh dan semangat membara. JDT menggalas harapan untuk melakar satu lagi detik gemilang di pentas Asia sebelum berjuang habis-habisan di Hiroshima. Semoga kemenangan milik JDT. Terima kasih yang menonton sampai habis. Bye semua.